Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. So, ini aku nak check kadar gula dalam darah. So, kita dah makan tadi, dah minum air manis apa semua kan. Sekarang kita nak check. Ni aku pakai brand Sinocare. Brand ni, geng. Sinocare. Ni ada KKM, ada kelulusan daripada KKM lah. So dia lebih tepat. Sebelum ni aku pakai ni yang lama. Dia mula beli dulu okey, tapi dah lama-lama dia dah macam result dia dah tak apa tepat. So aku tukar yang baru lah. Yang ni okey, dia ada KKM punya kelulusan. Jom kita test. Tengok berapakah kadar gula. Ni apa? Jarum aku pakai semalam. Jarum. Ini punya kertas. Ni dia punya apa? Dia punya tisu. Tisu macam bau-bau klinik sikit kan. Lap sikit. Okey. Ni dah ada jarum. Masukkan jarum dia tu. Masukkan jarum ni, tekan je. Dia macam tu je. Tekan je. Okey. Tu pusingkan. Pusingkan. So aku pakai nombor 3. Nombor 3 dah cukup lah. Okay. So benda ni semua boleh beli asing. Kita nak beli ni saja boleh. Ni dia punya alcohol pad. Ni dia punya blood glucose test strip. Dia punya strip tu. Yang ni dia punya apa? Oh, ni dia punya jarum. Ni dia punya jarum. Jarum pun boleh beli asing. So cara nak guna dia. Ni dia punya apa tadi? Strip dia. Strip dia ni masukkan dekat. Dia sepatutnya seloknya check sebelum makan dan selepas makan. Tapi aku check sebelum makan. Masukkan je. Jangan terbalik. Ni terbalik. Ni depan. Okey. Bila masuk dia akan keluar macam tu. Okey. Lepas tu tarik. Atau tekan ni. So dia akan sakit sikit lah. Dia macam terkejut tu kan. Tekan sikit. Okey. Darah dah keluar. Okey. Kita tengok berapa selepas makan. Result dia. 8.2 kan. Agak tinggi juga ni. Tapi dah selepas makan lah. Selepas makan. Alright. So, kalau nak beli tu kau boleh tekan link yang aku letak kat bawah ni. Alright. Tinggi juga tu. Tapi selepas makan lah. Kalau belum makan mungkin rendah sikit kot. Aku dah minum air manis apa semua. Alright. Sekarang kita dah masuk ni. Ni nombor 3. Tak. Ni nombor 3. Kau sini. Ayah. Ayah. Cuba nak nanti cocok. Okay. Darah. Kau tengok situ. Apa darah tu apa? Okey. Now ini feel. Okey, dah keluar. Dah keluar result.
Dia ada kurang juga. Ya, itu kan. Okay. 4.6. Okey, cantik geng. Okey, alhamdulillah geng, result okey. Lepas 2 jam baru kita test balik. Alright.